Jadi kita akan cuti 3 hari. Yeay! Siap? Siap dah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke media sosial Pelajar Yayasan Karya. Jemput untuk follow. Kalau dekat Facebook orang main follow, like, ataupun apa YouTube orang main subscribe, apa benda lah semualah. Jadi selamat datang ke media sosial Pelajar Yayasan Karya. Semuanya ada 6. Ada dekat Facebook sejak 2013 lagi sampai kami buat apa ni TikTok tahun 2021. Lepas tu tak ada lah, ada 6 lah. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada ada YouTube, ada TikTok, ada Telegram. Semua nama sama saja, Pelajar Yayasan Karya. Abang Cik, sebab apa nama tu? Sebab apa nama Pelajar Yayasan Karya? Sebab saya buat ni sejak 2013 lagi. Time tu saya tingkatan 6. Gitu. Iaitu berapa belas tahun? 13 tahun lepas. Gitu. Time tu saya sebagai seorang pelajar tingkatan 6 sekolah ni. Jadi saya buatlah nama Pelajar Yayasan Karya dan saya kekalkan sampai kalau ni. Walaupun saya dah tua-tua, tak tua pun, muda lagi. Gitu. Okey, baik semua. Yang pertama, pada ibu ayah tingkatan 1 mungkin tertanya, ni siapa dia ni cakap ni, kami tak kenal. Okey, jadi nama saya Abang Cik. Boleh panggil saya Abang Cik. Anak-anak pelajar panggil saya Abang Cik, para waris pun panggil saya Abang Cik. Dulu selalulah timbul dalam YouTube ataupun TikTok. Tapi lo ni saya jarang-jarang dah nak munculkan muka saya di dalam media sosial. Saya banyak menulis saja dekat Facebook. Tengok dekat Facebook yang orang duk apa pelajar Yayasan Karya maklum apa benda sekalipun, tu saya lah tu. Cumanya saya tak buhlah muka saya sebab menulis kan. Menulis takkan orang menulis lepas tu dia nak buh muka dia di tepi tu. Tak ada. Okey, jadi saya jarang dah muncul-muncul di dalam YouTube ataupun TikTok. Okey, baik. Pada hari ni saya nak habaq makluman balik kampung. Sebab apa Abang Cik sampai buat video? Sebab kita ada perubahan. Kalau kita tak buat video, nanti orang tanya soalan pula, dia akan ada orang yang tak berapa nak faham bila kita menulis ni. Gitu. Jadi saya buat video. Pakcik-makcik boleh sambil buat kereta, sambil goreng-goreng dekat dapur, sambil apa nama ni, makan nasi, sambil tengok TV, sambil bertasbih ataupun sambil buat apa saja boleh tengok video ni. Jadi tak perlu orang bawa kereta. Kalau saya menulis, dia kena baca, dia kalih-kalih depan ada lembu. Jadi payah. Orang yang duduk tengah goreng, kalau saya menulis, dia duduk tengah tengok, dia tengok nasi dia, nasi goreng dia hangit. Jadi masalah. Jadi saya buat video mudah. Baik semua, pakcik-makcik, kita main ni, kita main hari Sabtu 3 hari lepas lah. Video ni saya buat pada hari Selasa. Sabtu 3 hari lepas apa bulan? Lupa dah. Ni apa bulan ni? Ni 21 bulan. Ni 21, 3 hari lepas 18. Betul kan? 18 hari bulan. Okey, 18 hari bulan kita main 18 hari bulan 4. Kita main 18 hari bulan 4. Okey, baik. Kita main 18 bulan 4. Ikutkan anak-anak pelajar, mereka akan duduk selama 2 minggu 5 hari. 2 minggu. Nampak aku? Aku? Nampak ah? 5 hari. Okey, ikutkan mereka akan duduk selama 2 minggu 5 hari. Okey, dekat sini jelas pakcik-makcik. Lepas tu mereka akan balik kampung pada 5 hari bulan 7. Silap. 5 hari bulan 7. 2 bulan duduk jeng tu. Okey, mereka akan duduk pada mereka akan balik kampung pada hari Khamis. Hari Khamis. Hari Khamis. Mak hang patah. Okey, mereka akan duduk pada hari Khamis. Mereka akan balik kampung pada hari Khamis 7 bulan 5. Mereka akan mai Sabtu.
Mereka akan main pada hari Sabtu 9 bulan 5. Iaitu cuti 2 hari je lah. Lepas tu nak jadi cerita jadual ni kami buat masa awal tahun. Tak berapa nak perasan masa tu. Lepas tu dalam seminggu yang lepas, kita punya penyelia asrama kita iaitu ketua kepada waden-waden. Kalau ada apa-apa masalah di asrama, contohan tiba-tiba ribut main bumbung, tercabut apa semua. Jadi penyelia asrama kita lah yang kena uruskan benda ni semua. Kalau ada apa nama ni masalah disiplin pelajar ke apa, penyelia kita lah yang uruskan, iaitu ketua lah segala asrama kita ni yang kita panggil Cikgu Zul. Okey, lepas tu Cikgu Zul tengok kalender. Rupanya ada satu tarikh ni yang boleh menyebabkan kita cuti. Jadi bila tarikh tu? Tarikh dia adalah pada 30 April. Nampak aku? Nampak? Okey, 30 April hari Khamis. Okey, hari Khamis bila tu Bancik? Hari Khamis minggu depan. Hari ni 18 bulan, lagi 12 hari. Betul apa cakap? Cabang kecil. Tak, lagi 12 hari pun. Hari ni 21 bulan dah. Lagi 9 hari. Silap. Atau syamsul sikit. Okey, baik. Jadi 9 hari, kami minggu depan lah. 30 bulan, kita balik. Abang Cik, apa yang peningnya Abang Cik? Okey, 30 bulan. Selepas 30 bulan, berapa bulan? Iaitu, satu apa umur anak-anak? Satu bulan berapa? 1 bulan 5. Ataupun nama bulan dia nama apa? Bulan 5 tu. 1 Mei. 1 bulan 5. 1 Mei. Okey, 1 Mei ni dia ada cuti umum. Iaitu orang panggil hari pekerja. Nampak aku? Nampak ? Cuti umum hari pekerja. Dia hari apa ni? Dia hari Jumaat. Okey, dia hari Jumaat. Okey, 1 Mei hari Jumaat. Di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, kami memang cuti pun hari Jumaat. Tapi di negeri lain, mereka bekerja. Jadi pada hari Jumaat 1 Mei nanti, negeri-negeri lain dah cuti umum, ikutkan mereka kena kerja, jadi mereka dapat cuti. Kami memang cuti, memang tak ada dah cuti. Okey, jadi negeri lain ada 3 hari cuti, di Kedah ada 2 hari. Jadi kerajaan putuskan kalau negeri-negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, kalau mereka cuti pada hari Jumaat, dia akan tolak ke hari Ahad. Okey, jadi Cikgu Zul buat keputusan, kita akan balik kampung pada hari Khamis. Berapa bulan mu anak-anak? 20. Pandai. Buat balik kampung boleh jawab dengan laju, pantas, bertindak. Okey, 30 hari bulan 4 kita akan balik kampung. Okey, pakcik-makcik, point dia dekat sini, jadual asal 7 hari bulan 5, cancel. Okey, cancel. Nampak aku? Nampak ? Okey, kita akan ubah awal seminggu, iaitu kita tak duduk 2 minggu 5 hari. Okay, kita akan duduk 1 minggu 5 hari sahaja. Kita akan balik kampung pada 30 April. Lepas tu, hari Jumaat, ada cuti umum. Jadi, kita akan tolak ke hari Ahad. Jadi, kita akan cuti 3 hari. Yeay! Saya ada ni background saya. Mereka tak nampak lah kamera. Mereka tukang sorak. Okey. Baik, kita akan cuti 3 hari minggu depan. Iaitu, mereka balik hari Khamis. Mereka akan main pada hari apa, Amor? Pandai, hari Ahad. Okey. Main pada hari Ahad. 3 hari bulan 5. Ataupun main 3 Mei. Okey, Ahad petang. Tahu? Okey, baik. Yang tu je lah penjelasan dia. Dia kena buat video. Sebab apa kena buat video? Sebab macam saya abang tadi takut ada tak faham. Okey, nak jadi cerita, kalau ingat masa awal tahun dulu, bulan 1, ikutkan kita duduk 2 minggu 5 hari tak? Tapi pihak sekolah kata, kesian lah awal tahun. Hak tingkatan 1 Riau. Hak tingkatan 4, 5, 6 kali dengan Murabi ni, mereka ni main awal dah sebenarnya. Kalau pakcik-pakcik nak tahu, mereka main awal seminggu daripada tingkatan 1, 2, 3 ni. Dia pemain awal seminggu sebab pun nak tolong-tolong cuci-cuci asrama masa tu. Lepas tu pihak sekolah kata bagi duduk 2 minggu je lah. Iaitu seminggu 5 hari lah. Tolak Jumaat Sabtu tu. Bagi duduk 2 minggu je lah. Iaitu tarikh dia di sini.
Masa tu, okey, ikutkan depa balik kampung nampak aku. Ikutkan depa balik kampung tarikh asal 29 bulan 1, saya tak tahu makcik-makcik ingat ke tak. Kalau tak ingat tengoklah mesej lama-lama daripada Morobi depa tu. Okey, masa tu kami bagi makluman, kami tulis je. Kami habang, okey, asal balik kampung 29 bulan 1. Jadi kita ubah balik 22 bulan. Lepas tu balik 22 bulan hari Khamis. Okey, lepas tu mai pula Sabtu. Okey, mai pada hari Sabtu. Lagu tu. Lepas tu dia mai Sabtu 24 bulan. Hari Ahad 25 bulan 1, dia tanya dah, "Abang Cik, Khamis ni 29 bulan balik juga kan?" Ai. Kita dah habaq dah ubah. Dia kata, "Dok, Abang Cik dalam jadual balik kampung 29 bulan balik. Jadi kami nak balik 2 kali." Oh, yang tu tak boleh. Yang ni apa parak ni. Tak boleh. Tahu. Jadi jawapan dia kita dah ubah tarikh. Jadi yang ni pun samalah situasi dia. Okey, yang ni dah cancel. Jadi pakcik-makcik kalau ada jadual balik kampung di rumah kok Morobi bagi hari tu kan. Duk foto stick ke apa tampal kod dinding tu. Okey, yang ni potong. Okey, potong. Okey, jadi kita balik kampung pada tarikh ni. 30 bulan 4, cuti 3 hari. Tahu? Okey. Lepas tu mai pada hari Ahad. Okey, baik. Yang tu sahaja penjelasan daripada saya. Saya harap-harap pakat jelas belakang dah. Contoh yang banyak ni. Okey. Yang tu je. Kali lagi, jangan lupa untuk follow media sosial kami. Pakat follow ramai-ramai. Lepas tu, yang terakhir, pakatlah ajak semua orang main mengaji di Yayasan Karya. Sekolah agama dekat Kampung Pisang Kupang Beling Kedah ni. Yang tu je kot. Okey, masih semua sebab follow, sebab duk ni lah, duk apa ni sentiasa support kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.